Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang dikasihi. Hari ini kita berada dalam episod ke-36 siri cabaran motivasi 100 hari tanpa henti untuk ibu bapa, dan tajuk yang ingin pengetua sampaikan sangat ringkas tetapi kesannya sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Makan dengan anak eratkan hubungan. Nampak seperti perkara kecil, tetapi di meja makanlah bermulanya komunikasi yang paling ikhlas. Di situlah anak belajar bercerita, belajar mendengar, belajar menghargai keluarga, belajar mengurus emosi dan belajar rasa disayangi. Apabila ibu bapa makan bersama anak, hubungan menjadi rapat. Anak rasa dihargai, anak rasa didengari, anak rasa penting dalam keluarga. Makan bersama juga memberi ruang kepada ibu bapa untuk bertanya apa yang berlaku sepanjang hari, mendengar cerita anak, memberi nasihat secara lembut, memahami perasaan anak, membetulkan adab dan tingkah laku tanpa ibu bapa sedar. Suasana makan bersama mencipta kenangan emosi yang sangat dalam pada diri anak. Anak mungkin tidak ingat makanan apa yang dimakan, tetapi mereka akan sentiasa ingat, mak dan ayah ada di depan mata bersama dengan saya. Dalam dunia moden hari ini, ramai keluarga makan berasingan. Ada yang sibuk dengan telefon, ada yang makan sambil menonton, dan ada yang langsung tidak duduk makan bersama. Kesannya, anak kurang bercerita. Anak makin jauh secara emosi. Anak tidak rasa terhubung dengan keluarga. Komunikasi menjadi semakin berkurang. Padahal hanya 15-20 minit makan bersama setiap hari boleh mengukuhkan hubungan keluarga lebih daripada hadiah atau percutian yang mahal. Makan bersama anak bukan tentang makanan. Ia tentang hubungan, tentang masa yang berkualiti, tentang kesempatan untuk mendengar, tentang peluang untuk membentuk akhlak. Hari ini, pengetua ingin berpesan, luangkan masa makan bersama anak, walaupun sekejap, walaupun hidangan sederhana. Kerana dari meja makan itulah hubungan keluarga menjadi lebih erat dan bahagia. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang terus berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Walaupun masa sibuk, walaupun penat, walaupun penuh tanggungjawab. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AA untuk lebih banyak motivasi harian.